Memang tinggi. Okay, so sekarang ni kita akan bergerak. Member aku pun dah sampai. Dan kita akan pergi waterfall hunting kali ni. Macam korang tengok kat video berekeh itu, plan nak pergi Latar Penyet tapi cancel. So let's go. Dah sampai dekat starting point. Okay. Kuat 90 darjah kan. Okay, waterfall ni tak lawa macam tadi. Waterfall first. Tapi yang ni tak lawa, tadi tu lawa je. Waterfall yang kedua untuk hari ni. Inilah waterfall yang ni. Waterfall yang kedua. Tujuan kami nak cari the main waterfall. Waterfall yang betul-betul kami cari lah. Konsisten sebenar 1 jam. Hiking 1 jam tak masalah. Tapi tak tahu ni 1 jam pace apa kalau Hello polis. Hello polis. Ada yang bawa pisau. Oi. Nanti kena dolar kuning je. Duit sekarang dah memang sikit. So tu kita akan mendaki ke sana untuk mencari waterfall. Sekarang ni tak silap aku ada lagi 2 waterfall kan. Lagi 2. Yang kecil. Yang kecil dengan yang besar. Kami target nak pergi yang besar. Yang kecil tu mungkin pergi untuk mandi tak pun pergi tak gambar je lah yang kecil tu. So kita akan melanjutkan perjalanan. Sebab apa dah barai gila lah. Semalam main dat sampai ke 4 siut. Let's go. Ni waterfall yang ketiga. Bawah tu boleh mandi sebenarnya actually kan. Tak dapat record pula dia tersungkur ni. Okay, ni waterfall yang ketiga. Waterfall ketiga. So kita akan cari lagi beberapa waterfall. Balik. Nak menayak sat lah. Dah harga. Ui bagi. Basah rasik lah. Naik atas sikit lah. Pasir babi. Survivor. Pokok ni warna biru tu. Aku sebagai bekas budak science stream. Pun tak tahu macam mana benda ni boleh jadi. Purple. Dan nak ke purple. Okay, budak-budak science stream. Apa benda yang telah membuatkan pokok ni jadi warna biru? Bekas science stream kan? Mungkin klorofil dia berwarna biru. Wah. Logik lah. Tapi lawa warna biru. Ni dah nak ke purple. Tapi kat kamera tak nampak kan? Kita teruskan perjalanan untuk mencari waterfall. Waterfall yang keempat. Tapi dalam lah. Tak nak mandi sini. Okay, waterfall yang keempat kan. Waterfall yang seterusnya. Tapi ni waterfall small lah. So kami dah melintasi sini. Kasut dah basah mat. So kena lintas sungai lagi. Ni baru betul waterfall hunting. Woi.
Weh, ni dalam otak aku nak mandi terus tu. Tapi dalam urus tu. Sini bakar-bakar. Tak syok. Tidak. Oh. Weh, dalam babi. Hai, dengarkan aku. Dah nak sampai. Barainya 6 km kau pergi balik 6, 12. Pisang. Aku dah nampak spot-spot yang boleh mandi Weh, lawa sial. Weh, lawa bodoh. Mana? Ni boleh betul yang nampak betul. Lepak kat situ lah. Aduh, tak buat tripod pula. Are lah. Dah sampai. Kita dah sampai. Wah, tinggi siut. Lagi tinggi daripada Latar Penyel. Latar Putih. Macam Kem Bahar. Maybe one day akan sampai Kem Bahar juga. Apa, Farid macam MC tu. So, sekarang ni kami dah sampai dekat waterfall Sungai Ranting. Aku rasa tak banyak orang tahu lagi tempat ni. Ni pun sebab kami macam New Year nak buat apa kan. So kami terlalu benda ni. Tapi memang unexpectedly lawa. Memang lawa. Aku pun dah mandi dah. Ni waterfall dia. Aku akan pergi kat sana, akan tunjuk view sikit. Aku harap suara aku dengar. Aku duduk sini sebab silau sikit belah sana. Tapi memang patut air dia pun sejuk sebab semalam hujan. Memang aku macam tak tahu nak cakap apa lah. Dengan sejuk lah. Dari waterfall dia memang lawa. Aku akan tunjuk. Sekarang aku tunjuk. Let's go. Mari kita menunjukkan ke waterfallannya. Okay. Ni memang tinggi. Sampai sini, lepas tu ni tengah letak gambar. Dia memang sampai ke bawah lah. Tu, dia daripada atas tu. Tapi tak silap aku dekat atas tu ada lagi. Tapi memang lawa. Sebab apa waterfall ni tak banyak aku tengok orang pergi. Dengan kami lalu tadi pun trek barai juga ah. Tapi alhamdulillah sampai. Dan kami jumpa 5 anak waterfall. Yang ni yang ke-6. Banyak waterfall kat sini. Okay, so kami dah settle mandi-manda. Dah buat video-video estetik. Dah buat about you punya posing. Sekarang ni perut dah lapar. Apa lagi kita kena cari makan kalau perut dah lapar kan. So macam biasa aku akan jadi sweeper yang terbaik dalam abad muka bumi ke-28 ni. So sekarang jam ke 1:46. Kita masih lagi berjalan. Kini rambut aku dah barai sikit sebab dah mandi sungai. Still on track. Dan kami plan depan ni nak makan ayam gepuk. Sebab apa? Sebab tak tahulah. Crunchy tu. Tapi view dia memang lawa. Apa budak kemis kan? Berapa umur kayu ni? Tak nampak bayu lah. Bayu? Bayu.
Tak nampak tau. Dah lama lah. Baru lepas terbang je nampak. Oh, bio Bayu. So hari ni kami dah belajar fizik, kemis, bio, Hai. Terbang. Nak apa lagi? nak terbang hai. BM, sejarah, semua dah. Kita terbang. Ni. Nak terbang hai. Terbang. Ini untuk menambah duration video, untuk membuatkan aku lagi banyak iklan. Let's go. Aku beritahu siap-siap lah. Aku pergi hiking ni 4 bulan 1. Mungkin video ni keluar New Year tahun depan. Dan ni ada coki-coki. So kira hiking untuk bulan 1 aku dah settle lah. Sekarang ni semua dah student, susah nak hiking lagi. So target sebulan sekali hiking. Itu pun belum tentu. So masih lagi dalam perjalanan untuk ke motor dan pergi makan. Ni yang biru tadi tu. Tapi yang ni dia dah macam purple-purple sikit. Masih jauh lagi perjalanan. Total pergi 6-12 km. Balik maybe 6. Tak apa 5-8 macam tu lah. Sebab ada satu spot yang kami tak pergi untuk balik. Mandi tadi lama ke lah. Sebab memang syok mandi kat situ. View lawa, air sejuk sebab semalam hujan. Dan ya, nanti apa-apa kita jumpa kat bawah. Bye. Okay, dah sampai. Dah sampai kat bawah. Sekarang ni nak naik motor, makan, balik. Okay. Barai gila perutku. Dah sampai. So kita akan pergi makan. Let's go. Okay, so aku dah sampai rumah. Memang barai mat. 10.13 km. Tapi elevation gain 338 je. Distance yang jauh kali ni. Selalu kalau distance jauh, elevation gain pun jauh. Tapi tak apa. Dah perut dah kenyang. Mandi dan tidur. Let's go. Yeah, tidur.